banyak pun masalah kelumur lah. Kalau compare dengan orang lain. Tapi awak memang ada masalah rambut yang berbau. So that's why kita ambil satu sampel tadi untuk kita check sama ada dekat awak punya kulit kepala ni ada tak orang kata kuman lah. Okay. Apa benda tu? Saya tak pernah tengok. Benda tu duduk dalam kepala ke? Ya betul. So ni actually adalah sejenis kuman yang memang makanan dia yes, dia hidup. Tapi sekarang ni dia dalam keadaan yang mati lah. Sebab bila dia mati, dia akan hasilkan bau. Sebab tu dia boleh menyebabkan rambut awak bau. Bukan sebab awak punya hygiene, bukan sebab awak punya gaya hidup, tapi sebenarnya ulat-ulat ni lah. Bila dia mati tu, dia memang menghasilkan bau. So that's why rambut awak bau. Betul lah, berbau. So hari ni apa yang kita akan buat? Kita akan buat satu treatment, nama dia Fresh Scalp Solution. So bila buat treatment ni, actually dia boleh buat rambut awak wangi sampai ke tahap 2 minggu. Itu yang kita perlukan. Yes, sampai ke tahap 2 minggu. So awak memang dalam tempoh masa 2 minggu ni, contohlah awak tak cuci rambut, contohlah tak cuci rambut pun memang rambut awak tak berbau. Itu satu dia punya fungsi dia. Okay. So kita akan start treatment tu sekarang. Awak ada 1 jam untuk saya? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okay, 1 jam kita buat sekarang. Terima kasih. So untuk Fresh Scalp Solution, first step kita akan letak dulu Sumi Remove Paste. Yang ni adalah paste yang kita gunakan volcanic mud. Okay, so dia kiranya tanah lumpur daripada volcano. Okay, dan juga yang ni 90% dia punya bahan-bahan dia adalah daripada natural ingredient. So dalam ni pun dia ada juga essential oil. So that's why kalau you all pakai ni memang akan rasa berangin sikit dan bau dia pun memang wangi. Okay, so next step kita akan steamkan. Okay, supaya yang orang kata solution tadi betul-betul dia masuk serat ke dalam kulit kepala kita, and then untuk melembutkan juga yang mana orang kata sisa-sisa ulat tu tadi. Okay, so macam mana sis lepas dah buat treatment Fresh Scalp Solution tadi? Sedap, rasa ringan sebab dia urut. Lepas tu shampoo tadi tu pun dia berangin. Memang best. Memang best kan? Okay, so kelebihan Fresh Scalp Solution ni, bila kita dah remove semua orang kata sisa-sisa daripada ulat tu tadi, so sebenarnya you akan rasa rambut you lebih ringan. Okay, and then satu lagi, rambut you memang akan fresh lah. Okay, sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. So you boleh, orang kata nanti balik rumah cuba try bau kan? Setiap hari try bau. Tadi cara you jaga scalp actually very okay. Just kena continue. Cumanya untuk tadi masalah rambut gugur you, just kena rajin pakai tonik saja. Tak boleh sekali-sekala. Kena hari-hari pakai. Walaupun kita tak cuci rambut pada hari tersebut, boleh je pakai untuk maintainkan dia. Okay. So nanti I akan follow up dengan you lah. Nanti melalui WhatsApp nanti kita tanya you. Okay ke tak kita punya Fresh Scalp Solution? Boleh. Terima kasih. Sama.